Saya nak beritahu di sini kepada semua, mungkin ramai yang tidak tahu tujuan sebenar-benarnya DAP ditubuhkan. Misi utama DAP ditubuhkan ialah dengan misi untuk menghancurkan perpaduan Melayu, untuk melemahkan perpaduan Melayu, untuk mengkucar-kacirkan Melayu. Mereka harus melemahkan Melayu. Kalau Melayu lemah, adalah mudah untuk DAP menawan Melayu. Kalau mereka lemah, mudah untuk mereka untuk menawan Melayu. Parti DAP, mereka ni pandai berlakon. Mereka ni pandai memenangi hati Melayu. Dan mereka ni tanam sentimen benci Melayu, bencikan Melayu. Kalau Melayu bencikan Melayu, perpaduan mereka renggang. Bila Melayu berpecah, adalah mudah untuk DAP menguasai Melayu. Inilah teori dia. Saya bekas penyokong hardcore DAP, saya tahu apa yang tersurat dan tersirat dalam mesyuarat DAP selalu. Saya tahu. Apa yang mereka selalu bincang pun saya tahu. Ini adalah agenda sulit mereka. Bagaimana Lee Kuan Yew menipu Melayu pakai songkok. Ingat lagi? Beliau menang undi Melayu dengan pakai songkok. Ingat lagi? Inilah modus operandi mereka. Ngaku menangi undi Melayu melalui kata-kata ayat Quran. Lim Kuan Eng membodohkan Melayu dengan menggelarkan diri Khalifah Umar. Kalau bantah hudud, kalau tak suka Islam, kenapa gelarkan diri Khalifah Umar? Apa tujuannya? Kenapa nak menggunakan ayat-ayat Quran? Betul? Dan siap mereka telah berjaya memecahkan PAS.